selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan membawakan tajuk kebaran kalian, tetapi kali ini cikgu nak tunjukkan salah satu daripada soalan yang berkaitan dengan taburan kebaran kalian yang keluar dalam SPM tahun 2016. Soalan yang keluar dalam kertas 2. Okey, biasanya soalan yang berkaitan dengan taburan kebaran kalian, dia beri ada dua soalan, A dengan B. Dan biasanya soalan A ini adalah merupakan taburan binomial. Okey, yang ini taburan binomial. Dan soalan yang B-nya adalah merupakan soalan taburan normal. Okey, jadi soalan yang berkaitan dengan taburan binomial, yang ini biasanya dia berkaitan dengan formula P X sama dengan R adalah sama dengan NCR P R Q N tolak R. Okey, jadi di sini formula ni diberi dalam senarai formula masa periksa SPM. Okey, cumanya kita kena tahu apa dia N, apa dia P, apa dia Q, apa dia R. Okey, jadi di sini kalau soalan A semua maklumat diberi dalam soalan ini. Contohnya dekat sini, didapati bahawa 20% daripada murid dari Kampung Aman berjalan kaki ke sekolah. Jadi dia ada beri dekat sini 20%. Okey, kemudian jika 8 orang murid dari Kampung Aman dipilih secara rawak, jadi ada nombor dekat sini 8 orang. Cari kebaran kalian bahawa tepat 3 orang daripada mereka berjalan kaki ke sekolah. Jadi di sini ada lagi satu nombor, diberi 3. Jadi kita kena keluarkan ketiga ini dan kita kena masukkan yang mana satu merupakan N, yang mana P, yang mana R, yang mana Q. Okey, daripada sini okey, saya keluarkan maklumatnya. Yang pertama, bila disebut jika 8 orang murid dari Kampung Aman dipilih secara rawak, bermaksud yang ini adalah merupakan N dia. Jadi, N-nya adalah sama dengan 8. Okey, kemudian R-nya, R adalah yang diberi dalam soalan. Okey, disebut dekat sini, cari kebaran kalian bahawa tepat 3 orang daripada mereka berjalan kaki ke sekolah. Okey, tepat 3 orang bermaksud R-nya adalah sama dengan 3. Jadi R diberi dalam soalan. Okey, kemudian ada satu lagi nombor dekat sini iaitu 20%. Bila diberi nombor dalam bentuk peratusan, ini adalah merupakan dia punya kebaran kalian. Kebaran kalian kejayaan dipanggil ya. Jadi di sini P-nya adalah sama dengan 20%, tetapi 20% ini kita tukar dia kepada 20 bahagi 100 ataupun bersamaan dengan 0.20. Okey, P dengan Q ada kaitan iaitu Q-nya adalah sama dengan 1 tolak dengan P. Okay, itu formula dia. 1 tolak dengan P iaitu 1 tolak dengan 0.2 iaitu dia menjadi 0.80 ataupun 0.8 pun boleh lah. Okey, jadi bila kita dah dapat semua maklumat itu, kita masukkan ke dalam yang ini, formula ini, iaitu jadi kita tulis P, okey, X sama dengan R, R-nya ialah 3, okey, sama dengan NCR. Jadi N-nya di sini ialah 8 CR, R-nya ialah 3. Tulis macam tu. Kemudian P-nya ialah 0.2 kuasa R tadi ialah 3. Okey, kemudian diikuti oleh Q, dan Q ialah ini. P dan Q adalah merupakan kebaran kalian ya. Jadi P kebaran kalian kejayaan, Q ialah kebaran kalian kegagalan. Jadi di sini kita masukkan Q-nya 0.8 kuasa N tolak R. Jadi N-nya ialah ini N R ya, ini N, ini R. Jadi di Q sini N tolak R. Jadi 8 tolak dengan 3 ialah 5. Jadi kalau kita tengok total dekat atas ni 3 tambah dengan 5 mesti sama dekat sini 8. Okey, kemudian just kita perlu tekan saja kalkulator kita. Okey, jadi di sini okey, 8C3. Okey, tekan 8. Kemudian tekan C ialah dekat bahagi ni, shift, tekan C, tekan bahagi tu, keluar C. Kemudian tekan 3. Okey, sama dengan. Jadi kita dapat 56. Okey, 0.2 kuasa 3, 0.8 kuasa 5. Jadi kita darabkan 56 tadi yang dapat, darab dengan 0.2 kuasa 3. Okey, darab lagi dengan 0.8 kuasa 5.
Jadi kita dapat nilainya ialah 0, ambil kepada 4 angka bererti. Jadi kita dapat jawapannya 0.1468. Jadi inilah jawapannya untuk kebarangkalian tepat 3 orang daripada mereka berjalan kaki ke sekolah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Soalan B-nya ialah jisim nenas yang dituai dari sebuah ladang adalah mengikut taburan normal. Jadi jelas dekat sini disebut ia adalah merupakan taburan normal dengan min 2 kg. Okey, ini pernyataan yang penting. Min 2 kg dan sisihan piawai m kg. Okey, ini sisihan piawainya. Jadi saya tukarkan dua ini. Min ialah simbolnya ialah mu. Okey. Mu-nya ialah 2 kg. 2. Mu-nya 2 dan sisihan piawainya ialah m kg. Sisihan piawai pula simbolnya ialah sigma. Macam tu. Sama dengan m. Okey. Kemudian kita baca lagi soalan. Diberi bahawa 15.87%, okey, daripada nanas itu mempunyai jisim lebih dari 25 kg. Jadi yang ini adalah merupakan jisim dia lebih. Okey, diberi bahawa 15.87% benda itu mempunyai jisim lebih. Okey, perkataan lebih. Jadi macam mana kita nak tukar ayat ini kepada bentuk simbol? Okey, jadi di sini saya tuliskan biasanya kalau yang diberi dalam bentuk peratus ini ia adalah merupakan kebarangkalian. Macam ini juga. 20% ini adalah merupakan kebarangkalian kejayaan. P. Kita kena tukar dia kepada bentuk ini. Jadi di sini 15.87% ini pun merupakan kebarangkalian. Jadi kita tulis P. Okey, kebarangkalian untuk apa? Untuk jisim yang lebih dari 25 kg. Ini ialah skor X. Jisim ini adalah merupakan skor X. Jadi X lebih daripada, jadi simbolnya lebih besar daripada 2.5 kg adalah sama dengan 15.87%. Okey, 15.87% ini ditukar kepada saya tulis dulu 15.87 ya. 15.87%. Okey, jadi ini adalah sama dengan P X lebih besar dari 2.5. Okey, adalah sama dengan, ini kita bahagikan dengan 100 sebab peratus, jadi kita dapat 0.1587. Okey. Okey, sekarang ini ialah skor X. Skor X ini kita kena tukar dia kepada skor Z. Okey, supaya kita boleh baca jadual. Okey, jadi dari sini untuk menukar dia kepada skor Z, okey, P dari X jadi Z. Macam mana? X, familiar dia, X Z adalah sama dengan X tolak dengan min bahagi dengan sisihan piawai. Okey, itu familiarnya nak tukar dari X kepada Z. Jadi di sini lebih besar daripada 2.5 ini ialah dia punya X. 2.5 tolak dengan min. Minnya dah diberi tadi 2 bahagi dengan sisihan piawainya ialah M. Jadi kita masuk kat bawah M. Ini skor X saya dah tukar dia kepada bentuk skor Z menggunakan formula ini. Dan hujungnya masih sama dengan 0.1587. Okey, jadi sekarang ini diberi dekat sini, ini kebarangkaliannya ialah 0.1587. Jadi kita kena cari Z. Jadi maksudnya begini ya. P Z lebih besar daripada berapa? Yang nilai kebarangkaliannya ialah 0.1587. Okey, kebarangkalian kita dah tahu. Jadi kita bila nak cari Z, ini Z ya, Z besar berapa? Jadi Z dekat sini. Okey, kebarangkalian dah tahu, kita kena tengok jadual. 0.1587. Okey. Jadi kita tengok dekat jadual sini, table sini. Okey. Okey, kita tengok 1587. Bila nak baca kebarangkalian, kita kena tengok bahagian dalam. Kalau kita nak baca skor Z, Z di sini. Ni Z. Okey, tepi dengan atas sini. Tetapi bila diberi kebarangkalian, kita kena baca bahagian dalam. Tadi ialah nilainya 0.1587. Jadi kita cari dekat bahagian dalam ini. Kita cari kalau boleh yang tepat. Kalau tak ada, kita baca yang lebih besar daripadanya. Okey, tapi dekat sini 0.1587 ada tepat-tepat dekat sini. Okey, ini.
0.1587. Jadi Z-nya ialah 1.0, atas sini kosong, 1.00. Okey, jadi ditulis macam ni. 1.00. Jadi itu Z dia. Okey, kemudian kalau kita nak lukiskan dia taburan normalnya ialah, okey, saya buatkan dekat sini. Okey, macam ni. Okey, bentuk loceng ini. Kemudian ini, tengah-tengah ini kosong. Okey, Z lebih besar pada 1. 1 ini positif, bermaksud sebelah sini. Okey, sebelah sini saya letak saja sini 1.0. Lebih besar bermaksud kawasan lorekannya lebih besar ke kanan. Okey, jadi kebarangkalian inilah yang nilainya, kawasan lorek ini ialah 0.1587. Jadi ini paksi Z tadilah yang kita cari daripada jadual. Kebarangkalian 1.0 ini ialah nilainya 0.1587. Okey, jadi ini bentuk rajahnya lah. Okey, kemudian sekarang saya dah buat macam ni. Jadi kita buat perbandingan. Bermaksud ini Z lebih besar, ini bermaksud 1. 2.5 tolak 2 bagi M adalah sama dengan 1. Ini sama dengan ini. Jadi ini adalah sama dengan ini. Okey, jadi ditulis 2.5 tolak 2 bahagi dengan M adalah sama dengan 1.00. Okey, jadi 2.5 tolak 2 sama dengan ni darabkan ke atas, dapatlah 1 darab M ialah M. Maka M adalah sama dengan 0.5. Okey, bila soalannya hitung nilai M, jadi bermaksud kita tulis M sebagai tajuk. Okay, jadi M sama dengan, jangan buat M di belakang, kita tulis M-nya di depan. Jadi ini saya dah cari, dah selesaikan soalan B1. Kita pergi kepada soalan B2. Bilangan nanas yang dituai dari ladang itu ialah 1320. Okey, 1320. Cari bilangan nanas. Okey, apa soalannya? Dia suruh cari bilangan nanas yang mempunyai jisim. Okey, jisim lagi sekali kita jumpa, iaitu antara yang jisimnya antara 1 kg hingga 2.5 kg. Okey, ini penting. Okey. Okey, untuk soalan yang kedua ini, dia biasanya melibatkan penggunaan formula. Kebarangkalian A adalah sama dengan bilangan A bahagi bilangan S. Dia melibatkan formula ini. Okey, jadi di sini bilangan S ini ialah bilangan semua nanas. Okey, iaitu 1320. Bilangan A ini ialah bilangan nanas. Ini bilangan semua sekali. Ini ialah bilangan nanas yang mempunyai jisim antara ni dengan ni. Okey. Okey, sekarang ni kita tak tahu bilangan nanas. Nak kena cari bilangan nanas ini dulu. Okey, jadi langkahnya ialah, yang pertama kita buat macam ni. Sebab dia beri dia punya jisim ini terletak antara ni dengan ni, ini ialah merupakan dia punya jisim, ini ialah X-nya. Jadi saya buat P kebarangkalian X. Okey, jisim yang terletak di antara 1 lebih besar dari 1.0 kg dan sehinggalah lebih kecil daripada 2.5 kg. Okey, itu X-nya. Kemudian kita tukarkan dia dalam skor Z. Jadi skor Z-nya ialah P. Okey, tadi kita dah tahu kan dia punya ni. Kita kena guna formula ni lagi sekali. Nak tukar daripada X kepada Z. Jadi 1 tolak dengan min-nya ialah 2. Dan sisihan piawai tadi kita dah cari, iaitu sisihan piawainya ialah M. M-nya ialah 0.5. Jadi dah cari, saya masukkan dekat sini. 1 tolak dengan 2 bahagi dengan sisihan piawainya 0.5. Okey. Kemudian masukkan sini, dah tukarlah daripada X menjadi Z. Okey, yang ini pula X-nya ialah 2.5 tolak dengan min-nya lagi sekali, tolak 2 bahagi dengan sisihan piawainya yang kita dah dapat, iaitu 0.5. Dah cari dalam soalan yang pertama ni. Okey, bahagi dengan 0.5. Okey, kemudian kita dapat, okey, selesaikan, tekan kalkulator. Jadi kita dapat dekat sini nilainya ialah negatif 2. Okey, ini Z lebih besar. Ini ialah kita dapat 1.
25 tak 2 ialah 0.5. 0.5 bagi 0.5 ialah 1. Okey, sekarang kita dah tukar dia daripada bentuk X kepada bentuk Z. Okey, jadi macam mana rajah dia? Rajahnya ialah, okey, saya buat dekat atas sini. Okey, macam ni. Okey. Okey, kemudian sini tengah-tengahnya kosong. Ini Z, ini skor Z ya. Jadi dekat sini dah terletak dari negatif 2. Ini negatif 2. Ini 1. Okey, kita buat anggaran sahajalah. Tandakan tu. 1 negatif, 1 positif. Jadi dia terletak Z lebih besar daripada ni. Negatif 2 lebih kecil daripada 1. Jadi maksudnya dia terletak di sini, yang di kawasan yang saya lorekkan. Okey. Jadi bagaimana kita nak mencari kebarangkalian? Sebab yang kawasan berlorek ini ialah kawasan di bawah lengkungan adalah mewakili kebarangkalian. Okey, kalau dia berlorek semua sekali berlorek, nilainya ialah 1. Okey, kebarangkalian yang paling besar ialah 1. Jadi kalau semua sekali ini 1. Sekarang dia tak suruh cari semua sekali, dia suruh cari antara negatif 2 hingga 1 saja, kat sini saja. Okey, jadi apa yang perlu kita buat ialah kita kena buat macam ni. Kebarangkalian keseluruhan ialah 1. Kita kena tolak dengan kebarangkalian yang ini. Okey, kebarangkalian ini macam mana kita dapat? P Z lebih besar dari 1. Okey, kemudian kita kena tolak pula yang ini. Kita tolak ini, kita tolak ini, baru kita dapat tengah-tengah. Okey, jadi kita kena tolak P Z lebih, kalau ke sini lebih kecil lah, lebih kecil dari negatif 2. Jadi 1 itu ialah keseluruhan. Jadi kita tolak sini, kita tolak yang ini, barulah kita dapat luas yang di tengah-tengah atau kebarangkalian yang di tengah-tengah ini. Okey, sekarang kita gunakan jadual untuk kita baca yang ini tadi. Z lebih besar dari 1. Okey, jadi kita tengok 1 yang ni. Jadi kita baca, sebab ini ialah Z. Jadi kita tengok dekat sini Z-nya 1. Jadi kalau 1 point, kalau 1 itu ialah yang ini, 1 ini ialah 1.0 lah. Okey, jadi kita baca yang dekat 1.0 yang ini. Jadi 0.1587. Jadi kita tuliskan dekat sini 1 tolak 0.1587. Okey, kemudian seterusnya saya nak baca yang PZ lebih kecil daripada negatif 2. Tetapi dalam jadual taburan normal piawai ini, dia ada yang nombor negatif. Untuk negatif tak ada. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita tukarkan yang negatif ini menjadi positif. Maksudnya sekarang, kalau graf dia macam ni, negatif di kiri, kita sekarang tukarkan dia. Okey, macam ni. Tukarkan negatif 2 ni menjadi positif 2. Kita letak ke sini. Positif 2. Okay, jadi kita akan baca 2, dan bila kita baca daripada jadual taburan normal piawai itu, kita akan dapat luasnya ke kanan. Luasnya yang ini. Okay. Dan luas yang ke kanan ini adalah sama dengan luas ini. Okay, jadi di sini saya tukarkan bahawa Z ini tadi, kalau sini lebih kecil daripada negatif 2, sekarang kita dah jadikan dia positif. Jadi bermaksud kita tolak dengan Z ini yang lebih besar daripada 2. Sebab dia ke kanannya bila kita baca. Jadi ini macam ni, bila dah positif baru kita boleh baca. Untuk 2 nilainya tu di sini. Ini 2. Okey. Okey, untuk 2, jadi 2 itu di sini 0.2.0 ya. 0.0228. Jadi saya masukkan nilainya dekat sinilah. Jadi yang ini menjadi 1 tolak 0.1587 tolak dengan untuk Z yang 2 tadi. 2 tadi ialah 0.00028. Okey. Jadi bila dah dapat macam ni, barulah kita selesaikannya. Maka yang ini kita tolakkan ke semuanya. 1 tolak yang ini tadi, tolak yang ini. Kemudian tolak lagi yang ini, luas ini. Dan luas ini adalah sama dengan luas sebelah sini. Jadi 1 tolak ini, maka kita dapat luas yang di tengah. Okey. Jadi bila kita tolakkan, kita dapat jawapannya ialah 0.8185. Okey. Jadi ini tadi apa dia ni? Ini ialah kebarangkalian dari negatif 2 hingga 1. Ini dia yang dapat, ini ialah kebarangkalian. Okey, sekarang soalannya ialah
cari bilangan nenas yang mempunyai jisim antara 1 kg hingga 2.5 kg. Okey, jadi dia suruh cari bilangan nenas. Jadi kebarangkalian kita dah tahu. Kebarangkalian nenas yang mempunyai jisim dari 1 hingga 2.5, ini dia. Okey, jadi kita gunakan formula yang ini sekarang. Kebarangkalian kita dah tahu. Jadi kebarangkaliannya ialah, saya tulis di sini, kebarangkaliannya ialah 0.8185. Itu kebarangkalian. Kebarangkalian pula adalah sama dengan bilangan A bagi dengan bilangan S. Bilangan A ialah bilangan nenas yang kita nak cari. Okey, ini ialah bilangan nenas yang mempunyai jisim antara 1 hingga 2.5 kg. Okey, bahagi dengan bilangan nenas semua sekali, iaitu 1320 adalah sama dengan kebarangkaliannya. Okey, bilangan nenas bahagi dengan bilangan nenas yang dalam jisim ini, bahagi dengan bilangan nenas semua sekali, dan adalah sama dengan dia punya kebarangkalian. Jadi bermaksud bilangan nenas, okey, maka bilangan nenasnya ialah kebarangkalian 8185. Kita bawa ni ke sini, darab dengan 1320. Jadi kita darabkan 0.8185 darab dengan 1320, dan kita dapati nenasnya ialah 1080. Jadi bermaksud jawapannya ialah bilangan nenasnya ialah 1080. Okey, jadi saya dah selesai pun menjawab soalan A dan soalan B yang berkaitan dengan tajuk taburan kebarangkalian yang merupakan soalan tahun 2016 kertas 2. Okey, jadi kena ingat yang di sini taburan binomial, soalan yang kedua melibatkan taburan normal. Ini formula yang terlibat. Kemudian untuk yang soalan B ini, dia yang pertama itu melibatkan ini, kita kena tahu formula ini. Z sama dengan X tolak mu bagi dengan sisian pihak Y. Kemudian untuk soalan yang keduanya biasanya melibatkan rumus PA sama dengan NA bagi NS. Okey, yang di hujung sekali ini, bila dia suruh cari bilangan nenas bersamaan dengan kebarangkalian darab dengan bilangan nenas keseluruhan. Jadi kita dapatlah jawapannya. Jadi saya harap anda semua dah pun faham dan bolehlah cuba jawab soalan-soalan SPM yang lain berkaitan dengan taburan kebarangkalian.